Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke channel YouTube saya. So, pagi ni saya akan review sedikit penginapan yang saya ambil di Pulau Bintan, iaitu di Tanjung Pinang. Okay. Ini hotelnya, Night and Day Laguna Hotel. Okay. Hotel ni di tengah-tengah pekan Tanjung Pinang. So, hotel ni memang bersih dan selesa. Jom kita tengok. Depan hotel ni rumah sihat Baznas. Ni macam rumah sakit lah, ataupun macam klinik. Okay. Ni hotel Night and Day Laguna. Hotel ni lebih kurang 8 tingkat dan ada lift, kemudahan lift. Alright. Night and Day, atau nama dia Hotel Laguna Tanjung Pinang. Okay, kita tengok. Ada lift. Sekarang kita pergi ke kafe dia. Okay. Hotel ni pun ada parking khas dia. Memang banyak. Biliknya sederhana, bersih dan selesa, dan katilnya juga agak besar lah katilnya. Okey, kita tengok toilet dia, sangat bersih, selesa, cuma tak ada tingkap bilik ni. Okey, itu saja sikit sebanyak review tentang hotel ini. Jika anda datang ke Tanjung Pinang, bolehlah cuba hotel ini, dan jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.